Baiklah, selamat datang semua. Hari ini kita nak bedah siasat satu dokumen sejarah yang sangat menarik, laporan ketenteraan yang baru didedahkan. Kita akan fokus pada pergerakan strategik pada penghujung Disember 1941, satu momen yang boleh dikatakan cukup kritikal dalam kempen Malaya. Petikan ni, memang terus bawa kita masuk ke dalam suasana zaman perang tu kan. Ini bukan lagi sekadar cerita atau garisan atas peta. Ini adalah realiti yang sedang berlaku, penuh dengan ketegangan. Okey, jom kita tengok peta strategik pada akhir Disember 1941. Cuba bayangkan, ia macam satu papan catur gergasi, di mana keseimbangan kuasa dah mula goyah dan setiap satu gerakan memang sangat-sangat penting. Kita mulakan dulu dengan melihat keadaan pihak musuh atau pihak yang bertahan. Menurut laporan risikan, keadaan mereka pada masa ni, agak parah. Ini bukan lagi soal bertahan, tapi lebih kepada soal nak selamatkan diri. Jadi, apa yang laporan ini simpulkan? Senang cerita, barisan pertahanan mereka di utara dah hancur lebur. Ini bukan lagi pengunduran taktikal yang kemas dan teratur. Tidak. Ia dah bertukar jadi satu pelarian yang kelam kabut lintang pukang. Bila dah terdesak macam ni, apa yang mereka buat? Mereka terpaksa guna taktik bumi hangus. Nampak tak? Kat petak ni, sasaran utama mereka ialah infrastruktur penting, terutamanya jambatan di sepanjang Sungai Perak. Tujuannya cuma satu, untuk cuba melambatkan kemarahan musuh, walau apa cara sekalipun. Lokasi pertama yang kena, Kuala Kangsar. Tempat ni sangat strategik, ia macam leher botol atau choke point. Dengan hancurkan jambatan dekat sini, mereka harap dapat cipta satu halangan besar yang boleh beli masa untuk mereka lari. Lokasi kedua pula, Belanja. Matlamatnya jelas dan sama, putuskan terus laluan pergerakan darat. Tapi, langkah ni sangat berisiko, tahu tak? Sebab ia juga boleh sekat laluan bantuan untuk tentera mereka sendiri. Satu tindakan yang betul-betul terdesak. Dan pada 25 Disember, laporan daripada peninjau udara mengesahkan semua jangkaan ni. Musuh disahkan masih dalam keadaan berundur sepenuhnya di sebelah timur Sungai Perak. Tak ada syak lagi, arah tuju mereka cuma satu, ke selatan. Okey, itu cerita pihak yang sedang berundur. Sekarang, jom kita tukar perspektif dan lihat pula macam mana pihak penyerang bertindak balas. Gerakan mereka jauh lebih teratur dan penuh dengan keyakinan. Garis masa ni tunjuk betapa pantas dan efisiennya kemarahan mereka. Tengok ya, 23 Disember, Taiping jatuh. Ini satu kemenangan besar sebab ia buka laluan utama ke selatan. Hanya 2 hari lepas tu, kekuatan utama mereka dah pun berkumpul dekat Taiping, bersedia untuk fasa seterusnya. Pada masa yang sama, detachment Ando dah pun standby di Manung. Sangat cekap, sangat berbeza dengan keadaan musuh. Perbandingan ni memang ringkaskan semuanya dengan padat. Di satu pihak, satu angkatan tentera yang sedang runtuh. Di pihak yang satu lagi, satu angkatan yang sedang membina momentum kemenangan yang macam tak boleh dihentikan. Nampak kan perbezaannya? Dan cara laporan ni gambarkan keadaan detachment Ando di Manung memang puitis tapi sangat tepat. Dikatakan mereka ni macam panah yang ditarik tegang. Maksudnya, mereka bukan sekadar menunggu, tapi dah bersedia sepenuhnya, penuh disiplin, tinggal tunggu arahan untuk dilepaskan je. Tapi kan, kemarahan kat darat ni sebenarnya cuma separuh daripada cerita. Ada satu lagi rancangan yang jauh lebih besar dan lebih licik sedang berjalan di sebalik tabir. Inilah cabaran strategik yang sebenar. Tentera yang tengah berundur ni macam sasaran yang sentiasa bergerak. Jadi, macam mana nak hentikan mereka secara muktamad? Bukan setakat tolak mereka ke belakang, tapi perangkap mereka terus. Dan inilah jawapannya yang bijak. Satu gerakan penyepit klasik. Mereka bukan sahaja tekan dari hadapan guna tentera darat, tapi pada masa yang sama, satu pasukan lain dihantar melalui laut untuk mendarat di belakang musuh. Tujuannya bukan untuk tolak, tapi untuk kepung dan perangkap mereka sepenuhnya. Tak ada jalan keluar. Jadi, apa sebenarnya endgame atau matlamat akhir di sebalik semua perancangan yang teliti ni? Untuk apa semua usaha ni? Semua gerakan taktikal ni, kemarahan darat dari utara, pengepungan dari laut, semuanya dirancang dengan satu objektif utama dalam fikiran. Satu hadiah besar yang mereka kejar, ibu kota, Kuala Lumpur. Jadi, kita akhiri kupasan kita dengan satu persoalan untuk anda fikirkan. Dengan keadaan pasukan bertahan yang dah hancur dan strategi pengepungan yang begitu licik sedang dilaksanakan, adakah nasib kempen ni pada ketika itu sebenarnya telah pun ditentukan? Fikir-fikirkanlah.